trending dan terkini di Dagang News. Semalam 12 November 2025 di Mahkamah Session Kuala Lumpur, satu lagi episod gelap dunia korporat terbongkar. Bekas Ketua Pegawai Kewangan AT Systematization Berhad, kini dikenali sebagai Erdasan Group Berhad, Yong Man Chai, 47 tahun, didakwa atas 20 pertuduhan jenayah kewangan. Menurut Suruhanjaya Security Malaysia, Yong didakwa membuat pembayaran kepada 5 syarikat: Delta Million Dynamics Sdn Bhd, Midas Mode Sdn Bhd, LMC Multi Trading, Midland Sands Sdn Bhd dan Silver Metal Sdn Bhd dengan niat menyebabkan kerugian kepada ATS sebanyak 7.821 juta ringgit. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara Julai 2020 hingga Oktober 2021 di Petaling Jaya, Selangor. Jika sabit kesalahan, Yong berdepan hukuman penjara antara 2 hingga 10 tahun dan denda maksimum RM10 juta ringgit. Yong mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang dibacakan di 3 mahkamah berasingan. Beliau dibenarkan ikat jamin keseluruhan berjumlah RM350,000. Kes ini menyusuli dakwaan terhadap bekas pengarah urusan ATS, Chong Lee Aun, yang sebelum ini dituduh menyebabkan kerugian salah berjumlah 16.35 juta ringgit kepada syarikat sama.